Cantik, kan? Iguana hijau ni nampak comel. Jinak, ramai betul terpikat nak jadikan haiwan peliharaan. Tapi, awas, di sebalik senyumannya yang tenang, itu, ada rahsia yang anda tak pernah tahu, dan mungkin akan ubah pandangan anda. Ya, memang nampak santai. Tapi, tahukah anda, dari sekecil jari, iguana ini boleh membesar sehingga 2 meter panjangnya. Dengan saiz gergasi ini, ia memerlukan ruang sangat besar dan penjagaan teliti. Ramai pemilik tak sanggup. Akhirnya mengambil jalan mudah, melepaskan mereka ke alam liar. Ini bahaya, dan di sinilah masalah sebenar bermula. Iguana hijau yang dilepaskan ini bukan sahaja mengganggu ekosistem tempatan, bersaing dengan hidupan asal, malah boleh membiak dengan sangat pantas. Ia telah menjadi spesies invasif yang serius di banyak negara, mengancam kepelbagaian biologi. Jadi, sebelum anda teruja untuk membela, fikirkanlah kesan jangka panjangnya. Adakah kita cipta masalah baru?